Okay, hai semua. So, Money Dashboard 2026. So, kita nak mulakan dengan timeline kehidupan, tab timeline kehidupan. Alright, jadi sebelum anda start, uh, please make a copy. Okay, nampak ni? File, make a copy. Okay, supaya anda akan guna file ini save dalam drive anda sendiri. Okay, dan juga kita nak buat, okay, kalau macam ni ya, kita buat make a copy, then make another copy. Kalau anda dah make a copy, anda buat 2027 money dashboard pula. Supaya next year anda ada another copy. Ya, jadi tak perlu nak delete yang kita dah isi ni ya. So kita save dulu dua atau tiga copy yang kosong. Template. Yang template saya buat ni kosong, anda belum isi apa-apa lagi, save dulu. Alright, so okay, so timeline kehidupan adalah untuk rancang tahun anda dari sudut kewangan, yes, tapi juga sebenarnya bila kewangan dia akan relate dengan everything else, family, goals, big event kita. Alright, jadi timeline kehidupan, video ni kita akan cakap pasal timeline kehidupan sahaja. So word of the year, word of the year ni sebenarnya timeline kehidupan ni dia template ni saya buat dia sangat fleksibel. Okay, dia anda boleh ubah. Dia tak ada any formula so anda boleh ubah, anda boleh add on extra. For example, anda nak insert another row kat bawah ni. Okay? Boleh. Okay, so dengan purpose lah anda nak buat apa. Anda nak tak apa, okay. So kita mulakan dulu dari atas ni, word of the year. So yang ini saya bagi contoh, for example, 2025 adalah tahun anda renew, tahun anda baiki cash flow, for example lah. So kita boleh contoh saya letak ni renew lah. So kalau anda tak suka, of course lah bukan anda punya word, so anda delete saja dan masukkan word anda. Saya buat 2025 supaya kita ada contoh untuk isi. Tapi kalau anda dah nak start daripada 2026, anda tak nak tengok dah 2025, delete lah. Alright. So word of the year ni cadangan dia ialah kita ada satu word yang kita nak fokus. Word of the year ni uh, intention saya ialah fokus kewangan tahun ini. Dia can be not just satu perkataan. Sebagai contoh, 2025 adalah stabil cash flow. Okay, for example, stabil cash flow 2025. Okay, so katakan yang ini anda nak besar lagi. Kita buatlah besar lagi ya. Kita buat besar lagi. Boleh sahaja. Yang ini kita punya buat ikut kesesuaian anda. So, stabil cash flow. Mungkin 2025 adalah tahun stabil cash flow. So, 2026 moving forward ialah maybe grow assets. Grow assets. Ataupun the word ialah memang grow. Maksudnya grow dari segi asset, grow dari segi mindset, grow dari segi family mungkin. So the word ialah grow. Okay, apa sahaja anda boleh tukar. Kalau anda tak suka word of the year, anda boleh buat fokus kewangan tahun ni. Okay, contoh. So age family ialah kita nak tahu tahun ini, setiap tahun ni umur kita berapa. So yang ini adalah family kita lah. Nucleus family, family kecil kita. Tapi boleh juga kita buat, okay, so kita buat parents kita. Nah, kadang-kadang bila kita sebut parents kita, umur umur mak berapa kan, kadang-kadang kena kira. Lambat loading. So idea dia ialah kita boleh terus tulis macam contohnya mak umur mak kita lah umur 70 katakan tahun ni. So ayah umur 75. Jadi kita terus dah tahu dah. Okay, next start. Benda-benda ni penting sebab ianya adalah kita punya how we see it lah. Sebagai contoh macam umur kita. Next year is contoh umur adalah next year 40, 50. Oh lagi a few years je. Maybe I want to retire at
Dulu dulu kononnya nak retire at 50. So what I supposed to do this year? Benda-benda macam tu penting. Dan juga umur anak-anak 18, 17, umur-umur yang ada milestone ni. Okay? Umur-umur yang ada important pada umur tu, alright? Jadi age milestones kita boleh buat sekejap ya. Alright, jadi age family, okay. So age milestone sebenarnya anything can be. Okay, dia ada for example kita nak macam contohnya uh, umur kita baru nak masuk 40 kalau umur anda mungkin baru nak start masuk 40. So 2026 adalah tahun beranjak ke 40 itulah. Jadi so milestone dia apa? Kerjaya yang kemuncak, saya nak shift kerjaya, saya nak go into corporate, saya nak go into management, anything. Alright, so highlight for macam anak-anak SPM, mungkin tahun ni dia ambil SPM, 2 tahun lagi SPM, anything. Alright. Uh, Contohlah, okay. Alright. So highlight apa dia? Sebagai contoh, mungkin tahun ni dah dapat tawaran haji. So contoh highlight dia adalah haji. Highlight dia ialah retirement tahun ni. Highlight dia ialah uh, nak debt free. Tahun ni hutang hutang rumah habis, hutang selain rumah habis bayar. So anything. Kalau anda tak suka perkataan highlight ni, maybe just boleh tukar saja. Okay, so ini adalah idea yang saya bagilah, contoh-contoh idea yang saya bagi. Alright. Okay. So perhaps, okay, so contoh lain yang kita boleh buat ialah, uh, kita boleh buat ni ya. Saya ada ajar apa yang dekat reel saya, apa yang kita tak nak. Every time New Year saya akan keluarkan balik reel tu iaitu apa yang kita tak nak jadi. So maksudnya kesilapan yang tak nak ulang lah. So kita sebab bila kita buat timeline ni usually kita buat pada macam sekarang hujung tahun awal tahun. Jadi kita try to recall apa yang kita tak nak ulang. For example, lagi kat sini ialah berhutang kredit kad. Dah ingat dah tahun lepas bila recall penat hutang kredit kad ni. Terlalu banyak everything swipe on credit card. Jadi tak nak dah ataupun tak ada emergency fund. Overwork, terlalu banyak sangat ambil job side hustle sampai terlalu burnout. Okay, kita tak nak ulang. So, apa yang berlaku pada 2025, kita tak nak ulang 2026. Tapi kita ni tend to lupa. Jadi, itu yang kita nak jot down, nak tulis semua ni. Alright, big events apa? Big events can be nak beli rumah. Dari segi kewangan, nak beli rumah. Anak masuk you. Ah, semua tu. Nak buka bisnes. Kat sini mungkin kalau kita recall 2025 ialah buka bisnes buka bisnes kopi contohnya. Kecil-kecilan. So kita tulis balik, alright? So next year apa? Dari bisnes kopi ni adakah kita nak bawa dari satu branch jadi 2 branch? Contoh macam tu ya. Okay. So big events ni benda yang memang sebenarnya kita tahu benda tu contoh beli rumah, big events. Perlukan banyak duit. Anak masuk universiti pun big event. So bila kita dah tulis kan, kita dah tulis macam ni, jangkaan kita tahun lepas lah semua kita nak buat. Kita nak beli rumah, tapi pada masa yang sama baru kita realise anak masuk universiti. So sebenarnya mungkin kita boleh hold dulu beli rumah. Hold dulu beli kereta baru. Itu cuma mungkin niat kita memang ada mungkin. Tapi bila kita tulis balik big event lain yang sebenarnya, okay, by age tadi, anak tadi 18. Oh, anak masuk universiti 17. Anak masuk universiti rupanya crucial year yang perlu guna banyak duit. Alright, so achievement apa sahaja boleh. Uh, Anak dapat best student,
achievement, uh, berjaya habiskan uh, apa modul yang anda tengah sambung belajar ke, alright, benda-benda apa sahaja kita boleh letak kat situ. Travel tu mostly macam apa yang kita nak, kita kita rancang untuk nak travel lah ke mana. So maybe sebagai contoh 2027 ni kita memang kata okay, memang timing ngam, kita ada cuti, memang contohnya anak pun cuti lepas habis SPM kan. Lepas habis SPM contohnya kita memang nak jalan Europe satu family. So bila kita dah rancang macam tu, kita nampak 2027 nak pergi Europe. So 2026 kenalah duduk diam sikit, travel dekat-dekat sahaja sebab duit nak habis banyak dekat Europe. Itu yang saya nak anda nampak bila anda buat timeline kehidupan ni. Sebab 2027 ialah kita kata tadi SPM. Anak nombor satu habis SPM. So lepas habis SPM memang janji nak pergi travel Europe. Memang dah kumpul duit. Alright, jadi kat situ kita tak nak ada kesilapan kat sini yang menyebabkan tak jadi pula planning Europe kita. Contoh-contoh begitu ya. Okay, relate. Kena relate. Bila kita tulis tu kita relate. Relate dengan apa yang kita nak, apa life kita, planning lah, planning. Alright. Okay. So dari segi health, bila kita tengok umur kita macam okay, ini memang health ni kena 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 fokus lah pada health. Contoh ada saya bagi masa live hari tu dapat idea. Contohnya kat sini kita 2025 ni kita terlupa, tak sempat nak medical check up. Alright, tak sempat nak medical check up. Biasalah kadang-kadang hujung tahun baru kita nak medical check up kan. Tak berjaya. So, delay tak berjaya juga medical check up. So, macam-macam mana pun 2026 ni kena medical check up. Pergi awal tahun, medical check up. Medical check up, benda macam tu. Alright? Okey, ataupun kat sini ada orang pergi buat checking yang 2 tahun sekali dia buat mammogram ke. So bila dia dah buat dah buat kat sini tak buat lah. Okay, things like that. Okay. Itu contoh I pun tak sure. Sebenarnya, is it every year kita kena buat? Alright, apa lagi lifestyle. So, lifestyle, bagaimana idea? Apa ideanya? Contohnya, orang yang beli rumah, baru pindah rumah. So, duit akan banyak habis dekat uh, beli rumah. So, okay, apa idea dia? Tiba hilang idea pula. You all jangan lupa, kadang-kadang I sekarang banyak, sometimes I buat live on weekend. I cerita, pasal tu kadang-kadang banyak lah dapat idea. Ah, Bagaimana uh, nak isi. Dan juga dapat idea daripada anda lah. Ah, okay. So, okay, kita masuk yang ni dulu. So, monthly, January kat sini ialah big events lah. Sinking Fund, big events yang kita boleh tulis kat sini. Macam March, Raya. April mungkin ada anniversary. Anniversary. So, anda memang jenis celebrate anniversary. Ataupun anniversary ni memang anniversary 30 tahun. Memang kena special. Have to do something, 25 years. 25 tahun. So, special lah kena buat. Alright. Okay. So, lain-lain. So, sambung sampai ke bawah. Okay. So, video yang bawah ni, dah ada video. Anda boleh tengok dekat video Financial Freedom ni. Saya dah terangkan konsep dia. Alright. Okay. Video dekat sini. Okay. So, apa lagi yang kita boleh tambah. Okay, so contoh lifestyle tadi. Okay, contoh lifestyle tadi. Okay. So kalau kita tengok 2035, kita rasa macam kesilapan tak nak ulang ialah too much money spent on lifestyle. Makan luar, contohnya makan luar mahal. Alright. Bila kita check balik 2025 kita check tracking spending kita, oh banyak betul makan keluar yang mahal-mahal. Yang viral makan luar yang mahal-mahal lah, okay? So, 2026 kita tak nak. Lifestyle downgrade sikit dari segi makan. Travel setahun sekali je. So, this is the point yang you want to remind yourself.
Focus on, sebab tadi kita kata nak healthy kan. Tahun yang kita nak start healthy lifestyle. So lifestyle pun kena lah. Prep food dekat rumah contohnya. Okay. Social media kurangkan. Things like that. So you boleh buat lifestyle rules. Lifestyle rules kat sini ya. Sebagai contoh, makan luar, beli makan luar. Makan luar kat kedai satu kali je. Lepas tu pasar malam macam saya ni memang malam yang pasar malam memang decide tak nak masak. So instead of pasar malam ni ada 3 kali seminggu, maybe maybe boleh satu kali sahaja. The rules lah. Kita cuba kan. Lepas tu alright. So mungkin kopi-kopi ni, kopi-kopi tu kan. Mungkin tahun lepas anda detect anda beli 100 cups of coffee. So tahun ni kopi dua kali sahaja seminggu. Satu point lima kali je seminggu. Okay, things like that. So you decide based on sebenarnya kita review 2025 kita decide 2026. Kadang-kadang benda ni anda dah ada dah idea tu dalam kepala. Maksudnya along the way kan, along the way kita check duit kita check lifestyle, kita check health kita dah ada niat dah. Cuma macam biasa kita tak tulis. So kat sinilah kita duduk nak dekat hujung tahun ni kita tulis apa yang kita nak sebenarnya. Alright, supaya kita tak lupa. So money dashboard ni tujuan dia kita nak buka selalu sebab kita nak track yang lain ni. Every month. Sepatutnya at least sebulan sekali kita buka ni masa dapat gaji bill tracker ni kena buka. Jadi masa itulah kita tengok balik benda yang kita dah brainstorm sendiri. Dah brainstorm dengan spouse kita. Alright, so itu timeline kehidupan. Alright, idea-idea lain ialah sebagai contoh anda yang muda-muda kan. Macam saya ni tak ada dah lah. Sebagai contoh ada orang ni big events je nak make sure ni anak nombor 3 kat sini. Anak nombor 4 kat sini. Jadi terus perancangan family planning sikit. Alright. Barulah kita nampak macam okay, anak nombor 3 kat sini sebab anak nombor 1 kat sini age lah. Age anak nombor satu kat sini dah 10 contoh. Oh, jadi ngam lah. Anak nombor 3, anak nombor 4 next. Okay. Things like that. So, family planning. Bolehlah kita tulis kat sini. Family planning untuk yang muda-muda lagi tu. Okay, family planning. Jangan lupa kalau anda pakai implanon. Every 3 years. Kat mana anda plan implanon tu? Contoh kat sini, 2035. Implanon every 3 years. Yang every 3 years tu apa ya? Lupa. Ya. Okay, so kat sini, satu, dua, ni kena revisit. So, tulis sahaja dekat sini, everything. So, kat sini kalau boleh kita jadi memang dia banyaklah info. Add more info, add more info. Okay? Alright, so that itu sedikit sebanyak idea yang saya boleh bagi. Sekarang along the way, insyaAllah more idea anda pun boleh. Kita be kreatif sahaja dekat sini. Kita be kreatif. InsyaAllah, so thank you so much. So next, saya akan upload another video next pula ya. Okay, tapi video bill tracker dah ada. Actually boleh tengok live saya kalau saya ada save dekat Instagram tu. Banyak info sebenarnya dalam tu. Okay, thank you. Bye.